Alhamdulillah. Ini durian tembaga. Saya tanam lengkok. Sebelum saya buat rawatan dengan kitusan dengan folia BFF, pokok ni memang nak mati dah. Okey, saya buat rawatan tu bermula pada 30 bulan 5, bulan 30 Mei. Memang habis ni semua mati ni. Ranting-ranting pun mati habis. Kan? Nanti tinggal 2 ranting ni saja. Ni pun dulu pun kalau saya tak rawat memang mati dah pokok ni. Daun pun dah dikuning dah. Alhamdulillah. Ini hari 18 hari bulan Julai. Alhamdulillah. Sebulan lebih saya buat rawatan, pokok semua dah bermula bertunas kembali dah. Tidak ada. Tunas banyak. Nanti sana. Ni pokok bergagar berdarah. Allah SWT. Tidak ada. Dan ni pun daun-daun dulu lukuh habis ni. Tapi sekarang dia dah naik tunas balik dah. Dah bertunas balik dah. Allah SWT.